Okey, kita akan makan di apa nama kedai? Sirap versus soda. So kita dah parking. Kedai dia belah depan tu. Kita parking kat belakang kedai. Lorong di tepi-tepi kedai ni ada dia punya mural art. Hujan tiba-tiba turun dengan lebat. Sedang menuju ke sana, lokasi kedai ni. Dekat ni je. Okey, ni kedainya. Mana? Tolong masuk. Mana tolong masuk? Hah? Pukul 8 buka? Oh. Dah tak boleh masuk eh? Dah tak boleh masuk? Okey. Pukul 8 baru buka balik lah? Pukul 8. Okey. Kita dah maghrib sekejap. Kalau duduk, order pun tak boleh lah? Kita nak duduk lampu, lepas tu kita nak nyapu. Okey, tak apa. Right, terima kasih. Okey, kan? Dia tutup pukul 8 nanti baru buka balik. Jadi, tak apalah. Cari tempat lain lah. Parking jauh pun tu, berhujan tu. Okey. So, akhirnya kita dapat satu kedai. Kita Google. Bolehlah. So, hari ni kita nak try. Bukan cuma. Kedai ni rupanya dekat je dengan tempat kita homestay yang kita duduk. Punya jauh kita musing. Kadang datang balik dekat-dekat dengan Kapur Losong je. Kedai ni depan Sekolah Kebangsaan Losong. So ada satu kedai Losong Corner. So hari ni kita akan makan kat sini lah. Jom. Oh, ada set. Macam mana boh order dia? Ikut set eh? Set ada pun, alakat pun ada. Oh, alakat pun ada. Oh, okey. Biasa yang menu apa yang biasanya orang order? Yang special lah. Kalau ada ikut yang makan set, ada ikut yang makan alakat. Kalau alakat dia ada nasi putih ke tom yum ke lauk. Jadi makan ikan bakar pun. Oh, ada ikan bakar pun. Ini yang hot plate. Oh, yang hot plate tu sizzling ni lah? Boleh pilih nak letak udang ke sotong apa semua? Biasa ni ada ayam, telur, cendawan. Tapi selain ayam ni ada udang macam ni. Tapi telur dengan cendawan tu tak ada. Oh, okey. Oh, ada sotong kan? Ni kalau sotong ni sotong biasa kita potong alu-alu. Kalau sotong seekor abang kena timbang sana, timbang atas saiz dia. Oh, sotong seekor kena timbang mana? Ini sizzling lauk je lah? Sizzling lauk. Lauk saja lah? Nasi lain lah? Nasi putih ke? Nasi putih pun. Nasi putih ni aneka lauk, aneka sup. Okey. Kalau nak makan sizzling nasi pun ada. Oh, sizzling nasi pun ada? Gaul sekali apa? Dia gaul sekali apa? Bukan dia buat dalam mangkuk tu, dia letak kat dalam. Oh, okey. Faham. Okey, nanti sotong timbang sana dia ikut timbang lah? Alright. Sotong seekor lah. Kalau nak sotong biasa, potong ala-ala dah. Ni kita letak harga dah. Harga dah Kalau sotong timbang ni, kita tengok harga timbang lah. Rasa sama? Rasa sama lah? Beza? Sama je sotong, tapi yang potong ala-ala tu kita pakai grade yang kecil dah. Kita potong kalau sana, potong besar. Potong besar lah? Pakai timbang. Timbang biasa range berapa harga kalau ikut timbang? 30 ada, 30-40 gitu lah, ikut saiz lah. Okey. Baik, okey. Oh, ni pun ada nasi goreng lamb, goreng chicken grill, nasi goreng sotong seko. Sotong seko memang nak kena timbang.
Untuk harga timbangan. Oh ni sizzling sotong ekor. Tadi pun sizzling hot plate sotong ekor. Ayam kunyit. Ada susu ais, apple panas, apple ais tonika. Okey bah. Apa ni? Okey, sotong sizzling. Sorong. Mantap oh. Okey, selesai. Tambah nasi. Habiskan semua kuah ni. Sudah. Sekarang kita nak minum. Habiskan air lah. Adik ni lah. Balik-baliknya kena kaki. Kita bawa, orang dia kata. Okey, jom. Selesai di nasi. Nasi pula. Losong Corner. Lawson Corner. Oh, depan ni ada juga ni. Ni apa ni? Nasi bebas cukai. Nasi bebas cukai. Nah, ni depan dia nasi bebas cukai. Tapi kita makan dekat yang Lawson Corner. Okey, geng. Jumpa lagi. Okey, kita dah check out pagi ni. Kunci dah letak dekat box kasut. Dah drop. So, sekarang awal lagi belum pukul 9. So kita dah check out, kita just tinggalkan kunci kat situ je lah. Okey, kita pagi ni dah check out. So kita akan singgah ke kedai makan Sina untuk sarapan pagi.
Kita sedang menuju ke kedai makan sini. Nasi berlauk kedai Sina. ODI. Kosong. Kopi O. Kopi O. Panas. Panas. Oh panas satu. Dua. Dua. Kosong eh? Segi kosong ke? Biasa. Yang kosong. Bagus. Cik, ambil. Itu bayar. Makan dulu tu baru bayar. Kena bayar dulu boleh, kena makan dulu. Ambil yang ada atas ni ya? Ambil. Apa ingat Lepas tu kena ingat. Oh, okey okey. Kalau nak senaga dia datang ramai gambar Gambar. Ambil gambar kan? Tunjuk itu kan? Tunjuk je. Okey okey. Boleh boleh. Mek comel 4 biji RM2. Goreng RM1. Mi goreng RM1.50. Ni apa? Jemput pisang RM1. 4 biji. Mak kukus. Nasi minyak daging merah RM3.50. Nasi minyak ayam goreng berempah RM3.50. Nasi lemak daun sunit RM3. Nasi lemak RM2. Nasi lemak telur bilis RM2. Oleh ayam gulai, minyak daging gulai, ayam gulai kurma, daging gulai, nasi putih, ayam merah, nasi goreng, nasi makan ikan, nasi lemak bilis RM2. Nasi lemak kerang, nasi lemak ikan bilis RM2. RM4. Lemak ikan RM2. Lemak belada ya. Ropang. Sandwich RM3. Ada ya? RM1. Kapek Tanjung Bunut RM1. Lemak ikan RM2. Ikan mak RM1.
So ni nasi lemak ikan RM2. Ni kuih-kuih. Yang ini apa nama, telur sepuluh masak. Putih. Oh, okey, putih. Kopi O kosong. Suam. Nah, nasi apa? Nasi minyak ayam gulai. Nasi minyak ayam gulai. Saya nasi putih ayam berempah. Ni hotdog RM3. Ni kuih apa ni? Tak tahu. Kuih berharga RM3. Air suam ambil dekat situ. Mana dua? Sini apa jemput-jemput pisang. So, kebanyakan kedai-kedai kebanyakan makanan-makanan ni dia hantar order local vendor lah. Dia orang masak dan dia orang hantar kat sini. Kita tengok tadi nasi lemak saja pun ada 4-5 jenis. Ada daripada Kak Ani, ada daripada ni. Nasi lemak ikan. Nasi minyak pun ada 2-3 jenis juga nasi minyak lagi. Kuih ni pun ada macam-macam. So yang ni aku tambah keropok leko 4 dengan ni kuih ni nama dia ropai. 170 sen. Ropai. Sebab aku tak tahu kuih apa. Jadi aku nak try. Okey, ni ropai. Dia macam inti dia macam inti kari pap. Bukan. Macam kentang. Rasa dia macam familiar. Tapi cara pembuatan dia macam dia lipat-lipat pakai tepung. Tapi rasa dia familiar. Kari pap lah. Macam rasa kari pap. Cuma dia punya ni lembik. Bukan? Macam lembik. Tepung. Dua teh. Parah. Dia memang tanya dia, orang Terengganu kalau nak makan nasi dagang kat mana? Oh, atas tu lah dia kata. Orang Terengganu pun makan dekat nasi dagang atas tu. Okey, tambahkan ada sula dan juga kicap. Kalau bank apa bank? Bukan. Oh, bank.
Bukan kosong Tadi abang nak cakap kopi O Bank. Baik abang nak cakap. Alamak. Oh, kopi bank. Bukan kopi O Bank. Nasi lemak ikan. Ada daun pisang, lemak dengan ikan. Ikan apa ni? Tumpul. Yang tu 2,5. 2,5 pun tak kuat ya. Sekejap. Nasi berlauk kedai Sina. Ahad hingga Khamis 11.45 pagi sampai habis lauk. 11.45 pagi sampai habis lauk. Rasa nak jalan, kita cuti. OE 019 902 7708. Rasa nak jalan, kita cuti. Oh iya, rasa nak jalan, kita cuti. Oh ya? Ambil videonya. Dah, tak cakap. Di situ. Macam itu kira macam mana? Ini macam kita Okey, kita dah sarapan tadi dekat kedai makan Sina. Okey, jom. Kita akan meneruskan perjalanan pulang. See you. Berapa tadi? 30? RM33? 20 sen? Murah, murah. Oh tu yang tadi petikan akhbar tu jual murah apa semua dia cakap.
Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih.